Afif Hakimi. He's going to be 5 this year. Dia ada leukemia, and then he has done the major chemos treatment semua dah buat, and now dia kena regular check up lah for about 2.5 years lah. Masa Carnival Upin dan Ipin hari tu, kita plan nak bawa anak akak lah yang leukemia tu untuk datang sebab dia suka Ultraman dan also Upin dan Ipin. Tapi because of dia punya condition, dia tak boleh berada dengan orang-orang ramai. Try hantar request for my son lah untuk jumpa dengan Upin dan Ipin, and then alhamdulillah hari ni ada lawatan lah untuk surprise dia. Nama siapa tadi? Afif. Umur berapa tahun? 5. Seronok tak jumpa Upin hari ni? Anak. Dulu memang dia suka, tapi since dia pun dah botak sekarang, dah lebih kurang je dengan Upin. Itu lagi buat yang dia macam berminat lebih sikit lah. So dia punya physical look tu dah lebih kurang dia tu kan. So yang tu lagi yang dia beria sangat tu lah. Usaha untuk kasih dia heal pun ialah untuk dia punya spiritual, untuk kasih dia happy. So this is one of the usaha lah daripada kita orang ni untuk family members. Selain daripada dia punya treatment, untuk kasih dia happy is one of our main usaha jugalah sebenarnya. So thank you to Oppa untuk luluskan secepat inilah. Sebenarnya tak sangka that day itself saya dapat response, and we are pleased sebab ada lawatan mengejut sebenarnya ke rumah. Tak sangka. Thank you Oppa so much. Betul. Terima kasih Upin Ipin. Bye-bye.